In 3, in 2, in 1. Let's go! Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Novex FM Menyinari Ramadanmu. Layan je. Mantap! Sesi Tadabbur Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi Tadabbur Ayat Al-Quran. Jadi pada hari ini akan ditadabburkan surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa dan mengagungkan Allah, yakni bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi, ayat ni berkaitan dengan Hari Raya Aidilfitri. Selepas cukup berpuasa sebulan Ramadan, umat Islam akan menyambut Aidilfitri. Dan pada malam Hari Raya, umat Islam bertakbir memuji kebesaran Allah. Jadi, Hari Raya ni menjadi tanda kesyukuran kerana berjaya menunaikan ibadah puasa. Okay. Kita pun sekarang dalam 10 malam terakhir dan kita nak balik dah untuk menyambut Aidilfitri. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada ayat ni? Okey. Jadi yang pertama ialah kesyukuran. Hari Raya ni adalah masa kita untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah kemenangan. Kita punya hari kemenangan kita lah. Kita berjaya menahan diri sepanjang Ramadan. Tahan lapar, tahan dahaga, tahan nafsu kita, tambah ibadah kita. Dan kita mengagungkan Allah pada Hari Raya Aidilfitri ni. Kita akan takbir raya sebagai tanda memuji kebesaran Allah. Jadi, apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, Hari Raya Aidilfitri ni bukanlah sekadar perayaan yang kita raikan sepanjang tahun, setiap tahun. Tetapi, hari kemenangan bagi umat Islam selepas menjalani ibadah puasa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. InsyaAllah dari itu saja sesi tadabbur untuk hari ini. Bye! Sesi Double Trouble on Air. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita di sesi Double Trouble on Air. Yeay. Okay, jadi hari ni kita bersama Iman Salim Bisaidi, panggil saya Iman. Saya dari kelas 1 JM. nama saya Muhammad Faris Danish bin Muhammad Fakir. Boleh panggil Faris, dan saya dari kelas 1 JA. Nama saya Anas Zahim bin Azlan. Boleh panggil Anas. Saya dari kelas 1 JM. Excited tak nak interview ni? Excited. Okay. Jadi hari ni kita tanyakan beberapa soalan kepada orang, kepada Iman, Faris dan juga Anas. Okay, jadi soalan yang pertama lah. Apa pengalaman paling best lah dekat Spinta? Momen-momen. Cerita sikit boleh? Pengalaman best bagi saya, waktu tu inspection, saya dapat dam terbersih, topas lah. Topas berapa ni? Topas 1. Lepas satu. Dan abang-abang dom juga baik. Naim baik tak? Naim baik tak? Baik. Yeah. Abang-abang topas semua baik. Oh, baik. Okay. Faris pula? Pengalaman paling best bulan Ramadan ni dekat sekolah ni, saya paling heboh kat masjid untuk solat tarawih. Dan momen pula saya lah, samalah macam tadi. Dan abang Dom Ruby semua baik-baik. Semua baik. Ni Ruby berapa? Ruby 2. Anas pula? Waktu first time saya sampai kat Spinta ni, waktu makan kat DM je dah tahu dah. Ui, sedap, mesti sedap makan kat Spinta. Apa makanan favourite korang kat DM? So far. Saya suka makan nasi daging black pepper. Sedap-sedap. Sedap. Saya pula nasi jagung chicken chop. Kalau saya pula sup daging. Okay. Next soalan. Next soalan pula, apa pengajaran yang korang dapat sepanjang korang belajar dekat Spinta ni? Okay, start dari Anas lah pula. Kat Spinta ni kita tak boleh lah malas-malas. Kena Betul. berusaha banyak. Hafal Quran, akademik. Lagi-lagi waktu ujian 1. Ujian 1 okay tak? Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay, Faris. Pandai-pandai jaga diri kat sekolah ni. Jangan terlalu banyak rasa homesick. Betul. Especially untuk form 1. Dan
pandai-pandai buat jadual dalam sekolah ini. Betul. Okay. Pengajaran dia, kita kena patuhi masa. Kalau kita tak patuh masa, nanti jadual kita jadi tak okey. Dia tak terurus. Okay. Next soalan pula. Nasihat. Okay, soalan last lah. Cuba korang bagi nasihat untuk semua warga Sepintar, batch korang dan untuk semua yang mendengar. Okay, start pada Iman. Kita duduk Sepintar ni, kita tak boleh malas-malas. Kita kena rajin. Dan kita perlu teruskan berjuang dan jangan selalu putus asa. Yeah. Dan saya harap abang senior semua kat Sepintar ni tak adalah bully-bully form 1 ke. Apa-apa je minta je elok. Okay, dengar ya everyone. Okay, yang mendengar tu. Okay, ada lagi tak nasihat nak bagi? Kalau demerit banyak, jangan salahkan kita orang. Okay, itu agak personal. Curhat sikit. Kita orang bersih. Kami pun bersih. Rasa itu sahaja untuk video kali ini. Jadi stay tune. Bye. Sesi One Day One Nasihat. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke sesi Relate tak relate. Okay. Jadi kita mulakan segmen kita yang pertama. Apa tu? Baju raya sekarang ni memang sangat-sangat mahal. Relate ke tak relate? 1, 2, 3. Relate! Allah, kenapa tak relate? Tak lagi kau ni episod Susah yang nak dapat previous semua pun tak relate. Susah nak dapat semua relate. Kenapa Misbah tak relate? Anas, lelaki baju Melayu murah je. Wah, murah. Maksudnya harga dia tidak mencapai baju perempuan pun. Rasa sebab kita just pakai baju Melayu, seluar baju Melayu and then sampin pun kadang-kadang kita boleh dapat free. Perempuan banyak. Sampai. Free sampin. Ikut kedai lah. Tambahan design Sorry, korang kedai sama. aku. Desainnya baju Melayu je. Tak ada corak pun baju Melayu tu. Ya, So harga dia kain 100 paling-paling. Tak lah, apa 100 pun mahal tau. Memanglah. Kita bandingkan lelaki dengan perempuan. So ya. kalau lelaki ni 100 tu baju Melayu tu kira okey lah. Tak adalah terlalu mahal. Tapi makin apa tu, setiap tahun dia makin naik harga dia. Tahun lepas tak adalah sampai, dia biasa je lah. Tahun ni dia macam makin mahal. Tapi taklah naik mendadak sangat. Tapi dia just macam masih mahal lah bagi aku. Kalau memang baju berapa? Macam agak-agak kalau perempuan ni biasanya budget berapa untuk satu baju raya pertama je. Usually lah, biasanya 200 ke 300. Tu pun yang paling. Tak, kadang-kadang macam simple je tapi tahu no, 300 lebih. Tudung lagi yang bida-bida kristal-kristal semua tu. Tak lah, okay. Perempuan memang mahal lah. Betul lah. Dia orang banyak benda yang kena pakai. Perempuan memang mahal. Aduh, Harga diri pun kena mahal, okay? korang punya tema baju raya warna ni tahun ni apa? Okay. Kau? Cakap pasal ni, warna apa paling awam tahun ni? Kau rasa warna boleh awam Nas? Aku rasa macam warna navy blue. Tak. Ini tak awam Rasa lah. navy blue. Tak, sebab ramai aku tanya-tanya orang, dia macam ramai cakap pakai navy blue je. Siapa je navy blue? Aku navy blue. Aku pun navy blue. Aku tak ada kata dia awam. Awam lah dekat Sepintar. Ramai juga sebenarnya. Baru aku tanya baru ada 5 orang. Oh ya. Yelah 5 orang tu dah kira awam lah. Kalau satu sekolah 5 orang. Satu sekolah ramai. Out of 500 orang tu, Satu 5 orang batch tu dah 5 orang. So kalau bayangkan batch-batch lain pun sama pakai yang sama. Awam lah tu. Legit lah. Adman raya warna apa? Soft yellow. Ada siapa-siapa team soft yellow tak kat sini? No. Kau rasa warna apa awam? Aku rasa perempuan memang apa? Obvious gila strawberry matcha kot. Memang trend gila sekarang. Nampak ada kalau scroll TikTok tu memang strawberry matcha betul, memang. betul tadi cerita memang dia spam lagu Iman Troy tu pun pakai strawberry matcha. Yang jemput-jemput tu. Lagu Beradas pun ada strawberry matcha tapi aku rasa kalau family yang lelaki dia sikit kot baru ada strawberry matcha tu sebab Saya susah lah nak pakai. sebab lelaki susah strawberry matcha. Lagi-lagi kalau kulit kau gelap. Kulit kau gelap. Tak cakap apa-apa Faham. Kulit kau gelap kau pakai warna macam tu memang dia bukan strawberry matcha je, dia ada tambah lain juga. Add on. Coklat. Faham. Faham. Tapi gelap kecerahan tu semua
Cita yang apa kan? Kenapa? Korang Sebab ni. baju raya warna apa tahun ni? Awam tak? Awam. Okay. So statement kita yang kedua apa dia? Tadi. All raya cookies so very hot to find at the earth. Oh, faham tak? Maksudnya Kuih raya lama ni. Kuih raya lama ni susah betul nak jumpa. okay. Oh. Satu, dua, dua, tiga. Relate. Okay, semua Okay, relate. semua relate. Betul lah tu. Contohnya kuih-kuih macam tak nenas, konflik madu, Tak Cadbury. tak Cadbury. Tak Cadbury. Susah lah nak Sekarang jumpa. main susah nak jumpa sebab Cadbury boycott. Okay, betul boycott. Tak nenas tak tahulah. Mungkin dah ramai orang tak pandai buat kot. Ramai orang malas. Oh. Makin ramai orang malas nak buat. Konflik madu tu susah juga nak cari. Tapi kita orang biasanya dapat je makan setiap tahun. Sebab Sebab- parent bila aku Ada balik kampung, dia orang akan wajib buat apa tu, konflik madu tu. Oh. Makcik aku akan buat. But still lah, kalau pergi rumah-rumah orang pun susah nak jumpa. Kena nak makan kat kampung je. Tapi aku personally, even aku relate pun, aku tak kisah sangat kalau raya cookies ni dah pupus. Sebab apa? Sebab aku suka yang Baru? bukan, aku suka yang Contohnya? baru-baru. Tapi Apa macam soft cookies Oh. soft cookies, aku suka yang macam ada tu. soft cookies jadi kuih raya. ada je Jadi orang kan buat. je. Ada orang buat muruku pun jadi kuih raya. Dia ambil muruku yang baby tu, dia buat kuih raya. Masuk dalam bekas jadikan kuih raya. Oh, faham. Itu Senang paling lah. shortcut lah nak buat kuih raya. Kalau Rashid Senang lah, tak ada apa-apa kat rumah. Begitu je lah. Tapi Kau rasa? Apa? Kuih apa? Kuih apa yang Kalau aku- kuih favourite korang? Aku yang favourite tak Cadbury lah. Tapi sejak Tak, boycott ni aku- dia makin guna coklat pelik-pelik. Lepas tu aku Oh. jadi tak suka. Bukan tak suka, dia susah nak jumpa. Aku suka semprit. Semprit sedap. Semprit. Semprit pun susah kan nak cari. Semprit yang kuning atas ni. Yang ada di warna merah, pink. Semprit pun susah nak jumpa. Sebab sekarang ni dah makin pelik kuih raya. Ya, ya. Ada yang tak ada nama pun dah dia wujud. Tak tahu gue apa. Aku suka tak ada nama tu nak mana. Dia tak tinggal ada cookies. Nama dia kuih raya apa? Tak tahu. Cookies dia letak je. Beli kat kedai letak. Semua soft cookies, semua cookies. Senang. Aku semprit susah nak jumpa. Nah, kalau Anwar kuih favourite. Kita takkan cookies. Kata suka all punya cookies. All raya punya relate kat kuih raya. Oh, Okay, apa yang kau suka? Kuih apa kau suka? Ilmu London lah. Oh ya, yang Melanda lupa. Ilmu London. Belanda mana? Alah, yang Melanda yang dia ada Dalam dia ada dalam dia tu ada kacang. Kau tu suka kacang kan? Kacang tak suka. Oh, Aku tu tak suka kacang. kacang. Sembang kacang memang tak makan. Oh, ya ke? Melanda serius sedap. Kat kampung aku pun selalu buat juga. Kampung kat banyak betul. Tak, dia macam ni. Setahun ni mungkin buat konflik madu. Tahun depan buat apa tadi? Melanda. Sasli lah. Oh. Dia selalu buat. Onde-onde. Onde-onde Atau ke raya dia kan? lah. Onde-onde guys. Oh, dia raya. bukan raya lah. Onde-onde kuih bulan puasa je. Okay. So, dia addicted dia onde-onde dia. Ya Allah. Anwar suka sangat onde-onde. Lagi-lagi yang kat TikTok tu. Cerita baru-baru ni. Cerita AI tu. Sebelum ni. Lawan kurma semua tu. Anwar memang suka benda tu. Ya. Tu anak angkat. Apa dia? Terus. Sebab kita tak makan kurma. Allah. Korang makan kan kurma? Makan? Tak. Aku makan pagi waktu nak sahur. Mak aku suruh. Tapi kan, Saya by the cakap way, makan ni, makan. bulan puasa ni aku tak pernah makan kurma lagi. Astagfirullahaladzim. Sepanjang aku dari kecil lagi tak pernah. Air kurma, susu kurma tak sedap. Pernah try so rasa kurang sedap aku tak suka juga. Wih, kurma tu. Yang susu Ada pam- seorang ni apa dia buat yang- kurma jadi snack. Kau rasa? Malam-malam makan kurma Oh. jadi snack. Waktu Almut Anda dia mention makan tak? kurma jadi snack. Oh, bagusnya. Ya. Ah. Allah, kenapa kau buat ni dia kata nak sikit, nak sikit. Tak, Memang kau stok makan. dia kurma. Siapa dia ni, siapa stok ni? kuat. Mama Mas Mas Muhammad Adi. Adi. Dengarlah radio ni. Anda Mas kena Adi mention. dengar. Dia memang setiap Almut dia akan makan kurma jadi snack. Pagi pun makan kurma. Tak tahu lah kenapa. Tapi bagus lah. Tapi dia suka, dia favourite dia air susu kurma. Setiap Ramadan dia akan buat. Aku tak pernah makan kurma lagi bulan ni. Bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Sama lah. Tak minat lah. Aku terpaksa makan sebab benda tu dia orang kata bagi Pera aku puasa. suruh juga dia macam katanya kurma ni apa ni Mak aku tahankan tak lagi. dia sunnah dia sunnah. Mak aku tak bagi keluar daripada dapur selagi tak makan kurma. Macam nah makan dulu Tak, at dia- least 3. Allah at least wait. Dia jadi pertama tak minat bila kurma marah onde-onde. So aku lagi tak ada beef. Aku lagi ada beef Tak sama. payah kaitkan dengan TikTok. Tu tak ada kena-kena. Itu tak ada kena-mengena pun tapi. Tapi yang suka kurma tu bagus lah Sunnah. Sunnah bagus. Bukan tak suka sunnah tapi
rasa dia. Astagfirullah. Manusia tak sempurna. Okay. Kita kalau tak minat tak boleh paksa. Jangan paksa-paksa. Faham. Kau kalau termuntah siapa nak lapkan? Benda muntah ke pakai kurma? Sebab termuntah lah. Oh. Macam Okey. tu TMI. Tak dah. Okay. So kita rasa itu je statement yang kita orang sampaikan hari ni. Korang relate tak? Relate tak? Baju raya warna apa? Kurma kau ni. Tak dah. Tak habis-habis. Okay lah. Stay Itu tune saja. untuk segmen seterusnya. Bye. Sesi One Day One Nasihat. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bacakan nasihat yang anda telah beri dalam surat yang terakhir kita pada hari ini, iaitu One Day One Nasihat. Jadi, jom kita mulakan. Okey. Kadang-kala dalam kehidupan, seseorang itu akan berasa sedih, sunyi dan seolah-olah tiada siapa yang memahami perasaannya. Namun, sebagai seorang Muslim, kita perlu ingat bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Setiap ujian yang diberikan bukanlah untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguatkan iman dan menjadikan kita lebih tabah. Walaupun air mata sering mengalir dan hati terasa berat, kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Teruskan berdoa, bersabar dan berharap kepadanya kerana setiap kesedihan pasti akan digantikan dengan ketenangan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan sedih. Jangan lapar. Jangan lupa untuk dengar kami setiap hari tau. Layan je.